natural history. Dekat sini ada jenis mamalia, burung dan reptilia, dan juga hidupan akuatik. Kali ni museum, jadi tak tahu dia sama dengan zoo ke, dia lain ke. Okay, jom kita tengok dulu. Mula-mula kita masuk ni dululah. Birds and reptiles, reptilia dan burung. Oh, burung tak boleh. Under construction. Okay. Wow. Ini siapa Buaya. Ada ke yang mengaku dia buaya kat sini? Okay, so ini reptiles. Jom kita masuk. Tempat dia memang cantik. Memang sesuai lah dengan museum. Terbalik sini. Okay, sini reptiles. Oh, dia duduk dalam tu. Okay, itu orang tu bukan haiwan. Itu player. Click to play sound. Oh, ada bunyi. They are ambush predator that can wait for hours, days and even weeks for the suitable moment to attack. Okay, so kita nampak kat depan tu budak tu macam nak serah diri dekat buaya. Tak tahulah. Mungkin dia nak jadi bahan uji kaji. Crocodile. Oh, kita mulakan dengan crocodile lah ni. Ui, wow. Boleh pegang Oh, yelah. Oh, boleh masuk. Nice. Ui, tengah-tengah. Ni Rai. So dalam Roblox ni special, boleh berdiri atas kepala buaya sambil mulut tengah-tengah. Ini ekor dia bergerak. Ya Allah, bestnya museum ni. Boleh duduk dekat-dekat. Okay, so itu je lah pasal buaya. Kalau nak baca, baca. Boleh baca pasal buaya. Okay, so tempat ni buaya je lah. Oh, ni. Oh, gambar yang besar tadi untuk tempat tu je tak. So, ni gambar buaya. So, dalamnya ada buaya. Okay, nice. Itu under construction, kita tak boleh nak masuk. Okay, sekarang ni kita pergi kat mamalia pula. Singa. Ini kakak siapa? Mak siapa? Macam singa. Okay, ni nantilah singa dulu. Oh. Okay, ni bahagian singa. Kita dengar bunyi singa. Itulah. Okay. Lion. Okay, baca. Siapa nak baca? Singa jantan dan singa betina. Sangat real. Muka sangat real. Nampak jelas. Okay. Group of female lion is hunt together. Okay, ni dia punya fakta. Oh, dia boleh pergi sebesar ni kalau dengan manusia. Singa jantan ni boleh pergi setinggi ni. Tengok dia buka mulut. Dia nak baham. Ni jaguar. Tapi mana haiwannya? Good swimmer and play hunt in the water, possibly more than tiger. They have been recorded moving between island and the shore. Tapi tak ada haiwan dia. Alah. Jangan duduk sini kau, ingat aku jaguar. Okay, ni. Oh, ni kumpulan-kumpulan predator lah. Tiger apa semua. Ini pada air. Oh, cantiknya. Oh, ni gambar-gambar. Kafe dia cantik.
tapi tak ada makanan. Buaya ni ada lagi kat sini. Buaya di mana-mana. Apa ni? Grey wolf, big cat. Inilah kucing-kucing, kategori kucing-kucing besar. Ini harimau. Bunyi harimau. Woi, dia gerakkan ekor. Harimau biasa lah. Oh, ini size ikut keseluruhan keluarga big cat. Harimau, singa. Ini apa yang besar ni? Wow. Wah, tengah berlari running animation. Sambil dia berlari, kita duduklah atas dia. Oh, okay, dengar sikit. Allah Akbar. Dengar tu. Oh, ada kerusi, boleh duduk, rehat-rehat. Ya, sangat comel. Grey wolf tadi, serigala. Seram betul bunyi. The wolf, also known as the grey wolf or grey wolf, is a large native to Eurasia and North America. Dia tengah hunting. Tengok serigala. Okay, ni size compare dengan manusia. Wolf tu hybrid or something exotic. Dia boleh pergi sampai paran ni lah, paling besar. Apa ni? Sekejap, kita try kat sini dulu. Oh, tak ada apa. Animal World. Oh, ni video lah. Wow. Tapi besar juga ni bahagian ni. Oh, ni macam dia display semua yang mamalia. Ini yang tak pernah dengar, tak tahu. Saber-tooth tiger. Haiwan yang kita tak tahu, tak pernah tahu ada kat sini. Sebab tu dia Animal World Museum Natural History. Oh, ni nama-nama dia. Yalah, ini haiwan, display haiwan-haiwan mamalia pada air. Besarnya mulut dia. Gerak-gerak. Ni bunyi dia. Comel anak dia. Comel. Tengok tu. Dia nganga mulut. Ni gajah. Bunyi gajah. Anak dia comel. Ni compare dengan saiz manusia. Mungkin mamalia yang ni je kot. Sampai sini je kot. Okay. So, ini apa? Gift shop. Okay, siapa nak beli gift boleh masuk. Buaya lagi. Last, kita pergi hidupan akuatik. Yang hidup dalam air. Ikan. Fish. Kita tengok apa jenis ikan yang ada. Ikan keli. Ya kot. Wow. Mirror cup. Common cup.
Predator fish. Okay, settle. Kita tengok. What can you see? Apa yang kita boleh nampak? Boleh duduk atas ni. Oh, I nampak ikan ni lah. Alligator ke? Okay, ni saya dah pernah tengok real life lah sebenarnya. Alligator gar ni. Ikan buaya. Ada arapaima. Ikan keli. Ya ke? Ya Allah, boleh berenang dengan ikan. Ya Allah. Nak tengok dekat-dekat lah ikan tu. Tu ikan lalu bawah kita. Kita boleh masuk datang ikan. Hebat betul. Nah, tengok ikan tu dekat-dekat. Sabar jap, tunggu dia lalu. Dia buat entrance. Mempersembahkan arapaima, ikan alligator, ikan buaya. Sebab dia ikan tapi dia ada mulut dia macam buaya. Okay, kat sini apa lagi? Dia cerita lah pasal arapaima. Arapaima ni memang besar. Ini compare size tu manusia. Ikan buaya pun besar, boleh pergi sampai saiz ni. Ni apa ni? Ikan-ikan lain. Blue tank, yellow tank. Orange clownfish. Ni lah Nemo. Coral. Ini apa ni? Game dia banyak under construction lagi sebab mungkin dia nak memperluaskan lagi dia punya museum ni untuk tarik orang masuk game ni. Yang paling bagus sebab ada fakta dan boleh tambah ilmu pasal haiwan. Kalau ada siapa-siapa nak suruh akak main game lain, tak kisahlah apa-apa game, horror ke, game biasa ke, game macam ni ke, hobi ke, boleh tulis dekat komen dekat bawah. Okay, bye bye.